sebenarnya bidang ilmu ethnoscience ni dalam perubatan yang ada kat sini dia tak tahu pun sebenarnya ethnoscience itu apa. Okey, saya serahkan majlis kepada Prof. Sufian. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih Amy di atas jemputan ni. Dan baik, pertamanya kita ucap Alhamdulillah lah kepada Allah SWT di atas inayah, di atas kebenaran, di atas petunjuk untuk kita bertemu pada malam ini. Baik, ethnoscience datang daripada perkataan ethno dan juga sign. Ethno ni daripada perkataan Greek bermakna kaum, kumpulan. Sign daripada perkataan Latin bermakna ilmu. Jadi bila sebut ilmu sign, maknanya kita sebut ilmu. Tapi bila sebut ethnoscience, sebenarnya ilmu etnik atau dalam wacana akademik disebut sebagai ilmu warisan, ilmu kearifan tempatan. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai local knowledge, local wisdom. Baik, ethnoscience adalah satu korpus atau khazanah ilmu yang sebenarnya wujud dalam setiap kaum, setiap bangsa, di mana sahaja, sama ada di Latin Amerika, ya, di India, China, Jepun, semua ada ilmu ethnoscience ni. Ya, bila letakkan ethnoscience dalam perubatan, bermakna semua kelompok manusia mengikut bangsa kaum masing-masing ada ilmu kearifan tempatan, ilmu yang diamalkan oleh datuk nenek mereka dulu, kemudiannya diamalkan, ya, seterusnya mengikut dari satu generasi ke satu generasi. Jadi ilmu ethnoscience perubatan ni sebenarnya telah wujud beribu tahun sebelum adanya perubatan sains atau kita sebut sebagai sains perubatan. Ya, baik. Jadi sebelum ada sains perubatan, kita ambil khusus dalam negara kita, sebelum ada hospital, sebelum ada klinik, semua manusia penduduk di sekitar tanah Melayu ataupun rantau ini sudah pun mengamalkan ilmu perubatan ethno, ilmu perubatan bersifat kearifan tempatan. Misalnya apa? Misalnya kita dapati orang yang sakit, kita katakan buah pinggang ada batu, ya, batu karang dalam buah pinggang, pankreas ataupun dalam hati seumpamanya, maka amalannya ialah mengambil daun pecah beling. Ya, daun pecah beling atau daun pecah kaca ni diambil, disukat, ya, direbus, dia 3 gelas dijadikan 1 gelas dan diminum satu hari 3 atau 4 kali lah, ya. Maka batu tu akan pecah. Ya, hari ini kita ada teknologi baru, iaitu kita menggunakan laser untuk pecahkan batu. Ya, tetapi di farmasi saya jumpa satu produk namanya Sea Stone. Produk ni ialah produk Himalaya yang dihasilkan Himalaya yang berasal daripada perubatan Ayurveda. Perubatan Ayurveda, perubatan ginseng. Perubatan ginseng, perubatan Ayurveda adalah perubatan ethnoscience, ya, mengikut mereka masing-masing. Jadi kalau kita jumpa, kalau katalah orang darah tinggi, ya, maka kita ambil daun hempedu 2-3 helai, hempedu bumi, ya, dan kemudian kita basuhkan, masukkan air panas, jadikan dia warna teh, kita minum 1 hari 2 kali atau 3 kali, insya-Allah kadar darah tinggi akan turun. Saya belajar dengan yang bahagia Tuan Haji Zaki, bagaimana kita boleh menurunkan darah tinggi, iaitu kita hendaklah pijak bumi, pijak tanah tanpa kasut. Ini juga ilmu ethnoscience, ya, ilmu ethnoscience. Jadi ilmu ini adalah diwarisi oleh datuk nenek moyang. Baik, ini disebut, saya tak berapa gemar sebut perubatan tradisional. Ya, kerana apa? Kerana perubatan tradisional ni dia ada konotasi yang negatif. Bila sebut perubatan tradisional, orang ingat perubatan kampung. Ya, bila kampung ni orang pandang remeh lah. Bila kampung orang kata hayalan, halusinasi, dan banyak lagi lah, kata kurafat lah, tahyul lah, macam-macam. Tapi sebenarnya ilmu ethnoscience ni adalah sebahagian daripada ilmu yang Allah Ta'ala turunkan pada setiap bangsa mengikut tempat masing-masing. Ya, kalau kita duduk di Amerika, tempat-tempat di negara Eropah, ada bahan yang digunakan, pokok buah apricot yang digunakan untuk merawat kanser.
Ya, tetapi di sebelah rantau ini kita tak ada apricot, kita ada ubi kayu. Ubi kayu boleh digunakan untuk merawat kanser. Jadi semua tumbuh-tumbuhan yang Allah Taala kurniakan kepada manusia ini sesuai mengikut tempat masing-masing untuk dijadikan sebagai perubatan, ya, sebagai perubatan untuk menanganilah berbagai penyakit. Jadi ethnosign ini dia meliputi tumbuh-tumbuhan, ya, flora, tumbuh-tumbuhan lah, termasuklah tumbuh-tumbuhan seperti jering, petai, itu juga tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dijadikan sebagai bahan untuk merawat penyakit, termasuklah rempah ratus, halia, bawang putih dan seumpamanya, ini semua boleh digunakan. Baik, itu satu aspek dalam perubatan ethnosign yang mana orang-orang Melayu yang mengamalkan tahu, ya, tentang hal ni. Tetapi orang sains perubatan tidak melihat ini sebagai satu sumber perubatan yang boleh diamalkan kerana mereka tidak mempelajari ilmu itu ketika mereka mengikuti kursus perubatan bachelor atau master atau PhD, kerana kurikulum mereka tidak melibatkan sains atau ethnosign, dia tak melibatkan ethnosign perubatan. Jadi kita tak boleh salahkan mereka kerana mereka tidak belajar ilmu ni. Tetapi sebagai seorang Melayu, kita mempunyai dan percaya bahawa di sana ada ilmu yang ditinggalkan, diwarisi oleh datuk nenek moyang kita. Baik, flora adalah salah satu daripada sumber perubatan, herba-herba, ya. Yang kedua ialah fauna. Fauna ni maknanya binatang, haiwan. Kita boleh menggunakan lebah misalnya untuk merawat penyakit, ya. Kita boleh menggunakan tai binatang tertentu digunakan untuk merawat penyakit. Malah orang India pun percaya, ya, air kencing lembu tu pun boleh merawat penyakit. Itu pada etno dia lah. Pada kita ada batas, ya. Di dalam Islam kita tidak boleh menggunakan najis untuk merawat kecuali kalau terpaksa atau darurat. Termasuklah minum air kencing, ya. Baik, itu namanya fauna. Dalam perubatan ethnosign perubatan ada juga kita sebut sebagai galian. Galian ni termasuklah kita sebut sebagai garam, sebagai alat untuk merawat dalam ethnosign. Garam kasar lah, khususnya garam bukit, garam kasar. Begitu juga dengan minyak, ya, dan juga emas perak dia juga dianggap sebagai bahan yang boleh digunakan untuk merawat. Ni termasuk dalam istilah galian. Baik, selain daripada tiga ini, sains perubatan juga melihat dari sudut spiritual. Benda yang tak boleh disentuh oleh tangan, tak boleh dilihat oleh mata, tak boleh dirasa oleh lidah, ya. Spiritual ni kalau kita cakap dalam bahasa sains disebut sebagai metafizik, ya. Kalau dalam bahasa sains moden kita sebut quantum physics, ya. Yang mana melibatkan gelombang, melibatkan getaran, vibration, gelombang dan juga energi. Jadi hal ini sebenarnya, ya, frekuensi. Hal ini sebenarnya tak dikaji secara khusus oleh sains perubatan, oleh pakar-pakar dalam hospital, kerana tak termasuk dalam kurikulum mereka. Tetapi hal ini berlaku apabila pesakit kita, misalnya saya sendiri, saya rasa Amy juga pernah kena sihir umpamanya lah, ya. Lalu kita pergi hospital, doktor tak jumpa apa dia penawar kepada penyakit, tak tahu apa ubatnya. Akhirnya kita keluar daripada hospital setelah masuk ward beberapa hari, beberapa minggu dan tak jumpa. Rupanya sains perubatan tidaklah menjadi satu-satunya ilmu perubatan dalam dunia. Di luar hospital sana ada lagi satu ilmu yang disebut sebagai sains ethnosign perubatan. Inilah yang saya sebut tadi. Maknanya Ayurveda, ginseng, homeopati, begitu juga perubatan Islam, ruqyah, perubatan juga menjadi pelengkap, ya. Pelengkap kepada sains perubatan. Jadi ethnosign perubatan menjadi pelengkap pada sains perubatan. Ethnosign perubatan tidak bersaing, ya, tidak bergaduh dengan sains perubatan. Dia melengkapkan. Jadi saya ingat bila saya duduk hospital 12 hari lepas pada rawat, di mana akhirnya saya dapati saya ini kena santau. Maka doktor kata tak ada ubat, tak tahu lagi apa nak bagi, antibiotik pun dah habis, semua ujian darah dah buat, tak tahu apa penyakit. Dia kata tuan carilah perubatan kampung. Jadi maknanya seolah-olah dah habis dah. Dalam sains perubatan ada satu tahap tepu, ya, saturated point. Namanya saturated point tu maknanya dia sampai tahap dia tak boleh ubat lagi dah. Namanya idiopathic.
Ya. Baik, idiopatik adalah satu ketika di mana tak ada lagi ubat yang boleh diketahui, yang boleh digunakan untuk merawat. Kalau silap hari bulan mereka akan katakan kita ni sakit jiwa, maka kita akan dirujuk kepada psikiatris. Itu penghujung kepada bentuk rawatan sains perubatan. Tapi sebenarnya ada lagi satu bentuk sains perubatan yang disebut sebagai etnosains perubatan. Jadi kesimpulan saya untuk malam ni, etnosains perubatan adalah satu korpus ilmu yang diamalkan oleh datuk nenek moyang dan ditinggalkan kepada kita melalui amalan-amalan harian untuk kita manfaatkan. Bagi mereka yang belum memahami tentang etnosains, kita bolehlah kaji dan ikutilah perkembangan etnosains supaya kita ada pilihan. Kalau kita tak mahu mendapatkan rawatan ataupun setelah mendapat rawatan sains perubatan di hospital tak sembuh-sembuh juga, mesti ada kaedah lain. Allah Ta'ala pun sebut dalam Islam ni, setiap penyakit ada ubatnya, cuma kita tak jumpa. Jadi sakit adalah sunatullah. Memang sakit ni memang Allah Ta'ala jadikan untuk manusia, sebab kita tak sempurna. Tetapi mencari ubat, mencari penawar, mencari perawat untuk tangani sakit kita adalah wajib. Jadi yang tadi itu sunatullah. Memang kejadian manusia ni memang akan sakit. Tak banyak, sikit. Kalau banyak, itu termasuklah sihir juga, adalah sebahagian daripada sakit. Jadi saya berhenti setakat dulu. Terima kasih, Amy. Okey, terima kasih Prof. Sofian. Okey, sekarang ni kita punya